Hai guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Bertemu lagi kita di HY Channel. Okay, hari ni kita pergi mancing. Hari ni kita pergi mancing bertiga. Bersama dengan abang adik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alamak, terlepas ke? Alah. Okay, kita tak apa-apa, tak ada rezeki je tu. Tak apa-apa, cuba lagi. Abang punya terlepas tadi guys. Baru je buat video. Ada. Apa tu? Ada macam-macam lah. Kita baru dapat 2 ekor guys. Kita baru dapat 2 ekor. Saya punya satu dengan adik punya satu. Abang tak dapat lagi. Tadi tu dah dapat dah. Dah nak sampai atas darat dah. Tapi dia tak terlucut. Tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Kita pergi kat pot lain pula. Okay guys. Seronok-seronok layan anak-anak. Baru ni kita pergi mancing berdua je. Hari ni kita pergi bertiga. Melayan ke dia. Dia jauh sikit daripada tebing tu. Jauh sikit. Abang tolong isi adik punya umpan Okay guys. Alhamdulillah kita baru dapat 2 ekor. Yang hari tu baru ni kita dapat 7 ekor. Ni tak tahulah kita dapat berapa ekor hari ni. Ya. Inilah gelagat kalau mancingan apa? Anak-anak macam-macam. Oh, alhamdulillah hari ni kita tak kumpau lagi. Abang dah dapat dah tadi. Tak sempat nak shoot dia punya apa? Nak shoot dia punya video dia. Dapat ikan tadi. Alhamdulillah. Kita dah dapat 3 ekor. Papa seekor, adik seekor, abang seekor. Alhamdulillah. Abang tolong isi adik punya. Macam biasa kita guna umpan cengkerik. Pasang umpannya. Abang pun dah pandai pasang umpan sendiri dah. Alhamdulillah. Penuh. Abang tolong balik, nanti adik jaga. Kenapa? Biarlah. Duduk tepi dek, tepi. Tepi sikit. Adik tak pandai baling lagi. Okey dah. Belum lagi. Tengok adik belakang bang, tengok adik belakang. Adik punya tu tersangkut tu. Dah okey dia turun dah. Biar. Abang baling elok-elok adik kat belakang tu. Elok-elok tengok nak baling tengok belakang. Alhamdulillah guys, dah ada berapa ekor dah ni tak kira dah pula. Lapat guys. Boleh lah. Kecil-kecil pun. Goreng pun sedap. Goreng pun sedap. Aduh. Lelok. Kita goreng garing. Macam nenek dia orang kata kalau buat apa? Asam pedas sedap. Tak tahulah. Ikutlah nak buat apa, asam pedas ke, goreng garing ke. Nak tolong adik punya tu.
Ambil lah tu mata kailnya. Lagi. Kenapa bang? Sangat kena dah. Tadi galak kat sini. Kurang dah. Saya kena balik. Lelok. Tak apa, abang tolong baling. Dah. Kata ada pegang. Tak, letak. Ada pegang lah. Okey. Biar aje. Biar aje, tak payah usik-usik, biar aje. Nanti pelampung tu tenggelam baru ni ha. Pelampung tu tak tenggelam lagi. Belum. Biar aje. Aku ikut Dia- makan lah. Dia mancing ni kena ada kesabaran. Ini budak-budak 2 orang ni tak sabar betul lah. Memang lah. Lama tu tak mancing. Iyalah, lama tak mancing. Dari tadi lagi tak dapat kita shoot video masa dapat ikan. Masa dapat ikan je kita cut video tu. Kita dah stop video dulu. Letak sini. Sebab kita tak pakai stand, tak ada stand. Kalau ada stand tadi nak bawa macam mana? Macam-macam bawa dah. Botol air nampak tu, tumbler air lah. Seorang satu ha. Abang satu, adik punya satu. Lepas tu kat motor dalam bakul ada alat-alat untuk mata kail dia apa semua, beg. Mana maunya. Apa ikan Biasalah, ramai guys. adik boleh minum air. Tumbler baru beli ha. Kalau nak nanti saya letak kat beg kuning. Beg kuning pula. Dekat apa description link kat mana dapat Beg tumbler ni. kuning. Tengok tumbler. Oh, one piece. Abang one piece, adik. Tengok. Spiderman. Sesuai lah untuk apa anak-anak, budak-budak kan. Dia saya letak kat apa description link dia. Budak 2 orang ni gelisah je tadi. Dia apa? Orang kata gian ya, gian. Dia gian nak dapat apa orang tu, nak dapat ikan tu. Kalau didapat je ikan seronoknya kan main. Aduh. Tapi itulah tak dapat shoot lagi dia orang punya apa? Video orang ni. Kalau tak ada stand guys, nak pegang bukan dia. Kalau ada stand sedap sikit kita. Dia kena pegang macam gini. Aduh. Kejap-kejap dia tengok. Dia kejap-kejap dia nak sibuk nak ngangkatnya. Si adik. Biar je. Pancing je. Nak buat main. Okay guys. Alhamdulillah. Kita mancing hari ni boleh hasil berapa ekor? Berapa ekor Lada lah 8 ekor. Boleh ya guys, 8 ekor. Dapat salih apa salih? 8 ekor kita dapat hari ni. Alhamdulillah. Papa dapat berapa ekor? Papa dapat 4. 4. Papa dapat 4 ekor. Adik Satu. 1 ekor. Abang 2. 4, 5, 6, 7. Betul 7. Papa 5. Jadi 9. Pula Papa 5, abang 2. Dia 8 ekor. Papa 5, abang 2, adik 3, adik 1. Alhamdulillah guys. Okey guys, sehingga berjumpa lagi di lain video. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum.